Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so hari ni saya berada di Iga, di Jalan Ampang. So hari ni saya nak beli beg yang saya nak beli ni. Wah, ramainya orang. Ini hari ada top guys. Ada training ini lagi. Ni ada di training. So inilah beg yang saya nak beli ni. Dia ada dua pilihan, sama ada yang biru atau yang ni. Tapi saya rasa kemungkinan yang ini, yang biru. Tak tahu, tanya Mrs. So, Mrs tengah sibuk. Mrs tengah sibuk tu nak tunjukkan dia kasut ni. Kasut ni macam menarik untuk dipakai. Harga pun murah je, RM200 je. Saya pun macam menarik kasut ni untuk pakai daily. Mana dia ni? So kalau kata korang berminat nak beli apa-apa, korang boleh beli, tengok dekat beg kuning . Saya akan letak semua barang-barang Iga penuh dekat beg kuning. Alright. So dia sale sampai 9 hari bulan. Okey. So sekarang ni pun macam menarik juga beg ni. Tapi macam ni. Sekejap. B. Hai, apa khabar? Biru ke merun? Biru ke merun? Coklat. Biru. Better. Ni better. Celah minta biru. Tak nak pasal dia punya ni besar. So harga pun RM90 je. Minta diskaun, boleh dapat diskaun. Cantik tak? Kalau ni kalau biru kot. Tahu mana cantik? Apa main gambar? Salah satu. Korang siap ada top ni. Macam apa nampak ni guys? Macam tak masuk. Ni boleh masuk semua. Okey lah. Bang, saya nak yang ni, ada yang baru tak, kalau coklat. Boleh. Tengok kat sini. Sekejap tak tengok scan sekejap. Ni macam ni. Ni nampak mahal. Tak tahulah, tapi lama dah teringin nak colour biru. Kalau biru ambil. Tak banyak. Dia baru. Dia banyak kan. Tu mana? Saya bagi basic ni. Bukan ni pun kita bagi. Masa when I was 30 tahun dulu. Tapi masa tu saya dapat dah. Tu kot ni mesti foto senang ke apa ke? Ambil colour coklat kot. Ada? Okey. Tak balik ni. Okey, jom. Ini nombor price ke ada diskaun? Ada diskaun kot. Atau abang nak buat event ke apa kan? Betul, itu kan kontak. Boleh. Buat top kan.
sharing bayar tu tak, cuma kita nak tengok takut clashing dengan event lain. Yalah. Saya kalau buat meet and greet takut dah jadi macam rock concert. Kita boleh bincangkan hal tu. Okey. Mana maknya? Dah, ada benda menarik ke? Semua harga murah, dapat RM63. Rasa macam nak beli dua-dua. Sini beg. Semua beg jenis ada. Tu kata macam, patutnya beli beg Zari kat sini. Beg Eagle. Pasal harga semua bawah 200. Lepas tu dia tahan, ada warranty pula. Okay guys. So beg pun dah dapat dah. Rasa nak beli juga kali biru. Dia probably nak beli dua-dua. Aduh, box pun banyak. Beg pun banyak. Ni masalah. Mrs. marah ni. Dia kata beli ni kan tak pakai. Tapi saya suka ni pasal dia punya turun tu dekat sini tau. So dia tak kacau leher saya. Kalau ada setengah beg yang saya pakai tu, dia akan menyengit macam ni. So benda ni dia akan jadi macam ni tau, kebanyakan. So ini dia memang terduduk dekat sini. So okey lah, dan ni dia masuk kat sini. Okey lah, setakat ni okey. Kalender nampak okey, menarik. Rasa kali biru nak kena beli ke? Simpan. Pasal nanti kalau dia jahanam boleh pakai kali biru pula. So aktiviti hari ni saya bawa anak-anak semua jalan dekat KLCC Avenue K. Saya nak pergi tengok Red Wing. Ada nak makan lain kat member. Member suruh tolong tengokkan. Lepas tu nak malam ni makan malam bersama Bonda dan family dekat Swood Barbecue. Alright, let's go. Sampai sekarang lagi tak terbeli lagi ni. Ni yang nak beli ni lah, 320 ni. Ini yang boleh gantikan tali kat kita punya Red Wing tu. So pakai tu cepat dan lancar, laju. So colour ni memang kena ada, pasal boleh pair dengan kasut colour putih boleh, dan universal. Kalau macam ni tak sama. Yang ni macam pun boleh juga kan, tapi dia terang pula. Dia cari yang ox blood ni. Okey, nanti apa kita sambung balik. Zarin suka kasut Red Wing ke? Suka kasut boot ni ke? Tak suka. Pakai boot lah best. Tak suka pakai boot. Okay guys, so kita sekarang ni dah sampai dekat kawasan parking kereta dekat Ashwood Smokehouse dekat Jalan Yap Kuan Seng. So jomlah, kejap lagi saya tunggu Bonda saya sampai. Kita masuk, kita makan. Let's go. Okay guys, so diorang kelewatan. So saya sekarang ni dah sampai dah dekat Ashwood. Kita masuklah. Okay, nanti saya masuk, saya order yang platter tu apa semua. Lepas tu nanti kita sambunglah, tunggu diorang semua sampai. Makan sekali. Zarin, where are we? Rambut ni, where are we? Ashwood what? Smokehouse. Smokehouse. Okay, cantik tak ambil gambar sini? Jom kita ambil gambar. Ni siapa ni kan? Ni apa? Sorry guys, tak sempat nak rekod apa pun. Semua naga. Jom, satu gambar tu gerak. Okay guys, so tadi makan tak tahulah apa cerita, tak sempat lah nak rekod, nak apa. Sorry lah. Makan dah sampai, dah semua lapar, duk ambil makanan apa semua kan. So malam ni saya, Mrs. kata nak belanja dan nak tengok wayang cerita Anaconda. So saya sekarang berada dekat Wan Semelin. Belakang ni kedai snooker Hustler. Lepas tu settle tengok wayang ni, habis balik lah. Esok saya ada nak COD Sport Ring. Alright, nanti apa nanti saya sambung. Okay guys, alhamdulillah hari ni kita jumpa seller. Seller rim original. Alhamdulillah, katanya dia pakai tak sampai 24 jam.
Tak sampai 24 jam. Memang itulah yang saya cari. Orang yang kemas siut, dia siap hantar, siap wrapping lagi. Tapi motor dia cantik guys. Nanti saya minta gambar, saya postkan kat awak macam mana rim dia. Dia pakai rim Cozy. Cozy apa? K5 X5 Cozy X5. Memang lawa gila lah. Nanti saya pun memang nak pasang, tapi kita settlekan masalah ni dulu. Nanti kita tiru style dia. Yeah. Okay guys, so sambungan esoknya. Sekarang ni saya dekat TBS, hantar anak saya naik bas. Kelewatan ini hari. Tadi nak naik atas, nak masuk parking, jalan jam. So bas dia jam 3.30. So tak sempat. So saya tunggu dekat bahagian teksi dekat bawah ni lah. Missus yang pergi hantar. So saya punya video ni memang tonggang terbalik apa so. Tapi semalam makan dekat Swood, bagi saya sedap. Cuma pada ketika awal tu nampak macam macam tak cukup je kan. Tapi sebenarnya bila kita makan daging ni sebenarnya cukup. Pasal tu adalah protein semata-mata. Yang dah join saya ni pula semuanya yang dah berumur, abang saya, adik saya, ibu saya apa semua kan. So dah makan daging lebih pun tak berani lah. So yang muda-muda ni boleh lah nak bahab brisket tu ke apa kan. So esok punya video saya akan ke Ameng. Dan esok mungkin saya nak hidupkan kancil turbo. Dah lama tak jalan, mungkin nak bawa rim. Mula saya kan nak ikat rim dekat motor, tapi fikir nanti sekarang nak jadi cerita tercabut getah ke apa ya, ni jatuh pula rim ke apa ke. So saya bawa kereta. So saya hantar, mungkin nak minta tolong King lekas bawakan motor saya. Kalau kata tak ada siapa tolong, saya kena buat kerja 2 kali lah. Pergi hantar rim, balik ambil motor, pergi ni ulang-alik lah. Tu esok punya kerja lah. Cuma tu lah, saya ada letak dekat social media. Rim yang rosak nyata belakang. Rim depan memang ada terjun lubang, tapi tak nampak lah kemik. So kalau jadi anda, korang tukar rim belakang saja ke, rim depan buat spare, atau tukar terus depan dan belakang? Apa komen anda? Alright, jumpa esok InsyaAllah. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI. Dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box.